Yang ni Kak, pakai selepas moisturizer boleh ataupun sebelum moisturizer boleh. Kalau kulit awak ni senang irritate ataupun senang sensitif, pakai selepas moisturizer. Kalau kulit awak bukan macam tu, awak pakai sebelum moisturizer. Kalau awak ada toner, selepas toner. Macam tu. Maksudnya, dia step yang sebelum moisturizer. Kan step. Kita pakai skincare, kita pakai cleanser, lepas tu kita pakai toner, kita pakai essence, kita pakai serum. Kat sini serum dengan essence tak ada, tapi awak ada toner. Awak pakai selepas tu. Tapi kalau awak ada serum nak pakai ni, tak payah. Yang ni pun serum. Tak payah pakai banyak-banyak. Sebab ni active potent ingredient. Kita jangan campur. Sebab dia macam ni. Kalau kita pakai ingredient yang sifat dia macam dia active potent ingredient ni, dia macam dia strong, tapi dalam masa sama dia strong ingredient tu dia ada sikit side effect. So bila kita campur banyak sangat, lama kelamaan dia buatkan kulit kita tu dia jadi macam terbeban. Bila terbeban, dia akan jadi stres dan menyebabkan dia jadi mengamuk. Kulit tu jadi terbeban, dia stres, dia tak boleh handle. Dan dia bagi tahu, aku tak boleh handle, tolong buang. Tapi macam mana dia nak bagi tahu kat kita? Dia bukan untuk hantar signal kat otak. Tak, dia hantar signal dekat muka kita. Dia akan bagi net jerawat.